Okey, sekarang ni kita nak ulang kaji soalan bahagian A subjek Jawi. Okey, bahagian A ni dia akan tanya soalan-soalan perkara asas dalam subjek Jawi. Contohnya macam ni. Okey, soalan pertama, tulis huruf tunggal Jawi berikut. Tulis huruf tunggal Jawi berikut. Okey, soalan macam ni, dia nak kita tuliskan huruf tunggal untuk perkataan. Dia bagi dalam bahasa Melayu pa. Okey, kalau pa dalam tulisan Jawi macam mana? Okey, huruf pa sahaja, huruf tunggal. Kemudian huruf ca, dia nak huruf ca. Okey, huruf ca. So huruf ca macam ni, tulis huruf sahaja. Okey, kemudian ada dia suruh nombor 3 ni huruf nga. Okey, huruf nga. So kita tulis saja huruf nga. Okey, settle. Kemudian soalan kedua, sambungkan huruf berikut menjadi perkataan. Sambungkan huruf berikut menjadi perkataan. Okey, soalan nombor 1, huruf ba, ya, ca, alif. Okey, ba dengan ya boleh sambung. Okey, ba, ya, kemudian ya dengan ca pun boleh sambung. Okey, kemudian ca dengan alif boleh sambung. Okey, so jadilah beca. Okey, kemudian soalan kedua. Soalan kedua, huruf pa, ya, lam dan waw. Dia akan jadi pilu. Okey, pa dengan ya boleh sambung. Okey, huruf pa, huruf ya, kemudian huruf lam dan huruf waw. Okey, pa, ya, lam, waw, pilu. Okey, kemudian soalan ketiga, huruf nya, alif, nya, ya. Okey, so kita akan tulis nya dengan alif. Okey, nya ni bila dia bersambung dengan huruf lain, dia akan duduk titik dia berubah ke 3 bawah. Asalnya huruf nya ni titik 3 dekat atas. Okey, kemudian kita tengok nya dengan alif. Alif dengan nya balik boleh sambung ke tak? Tak boleh. Okey, huruf lain, nya dengan ya. Okey, sama juga nya berubah titiknya ke bawah. Kemudian huruf ya macam biasa. Okey, jadilah nyanyi. Okey, kemudian soalan seterusnya, sambungkan suku kata menjadi perkataan.